Antara matlamat kewangan yang anda perlu kejar dalam hidup ialah bersara dengan selesa. Untuk bersara dengan selesa, anda tidak boleh letakkan tanggungjawab tersebut kepada pasangan ataupun kepada anak-anak. Jadi, setiap dari kita boleh letakkan matlamat untuk bersara sekurang-kurangnya dengan 1 kilogram emas. Bermakna anda boleh bersara dengan kos sara hidup sekitar RM3,000 hingga RM4,000 sebulan. Jika anda ada 2 kilogram emas, anda boleh bersara sekitar RM6,000 hingga RM7,000 sebulan. Anda tidak boleh hanya mengharapkan KWSP atau pensyen yang kita tidak tahu mencukupi apabila anda bersara nanti. 65% daripada ahli KWSP yang berumur 54 tahun ke bawah mempunyai simpanan KWSP kurang daripada RM50,000. Yang paling penting ialah teruskan tindakan hari ini. Bagaimana caranya? Langkah pertama, anda boleh berdaftar tanpa bayaran sebagai ahli public gold. Sejurus berdaftar, anda boleh terus aktifkan akaun dengan belian emas yang pertama. Belian emas yang paling murah dan mudah adalah melalui akaun GAP atau Gold Accumulation Program serendah RM100. Dengan akaun GAP, anda mempunyai flexibility untuk simpan sahaja emas dalam akaun atau anda boleh keluarkan emas dalam bentuk fizikal mengikut pilihan saiz emas yang ada, sama ada dalam bentuk gold bar atau dinar. Simpanan ini tanpa charge tersembunyi, mudah dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan persaraan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.